Keputusan kes 1MDB Datuk Seri Najib Tun Razak. Sebentar tadi, Hakim Mahkamah Persekutuan Yang Arif Datuk Colin Lawrence Sequeira telah selesai membaca penghakiman beliau dalam kes Datuk Seri Najib Tun Razak bersabit 4 tuduhan salah guna kuasa dan 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion ringgit. Bagi mereka yang kurang arif mengenai kes ini, ia bersabit sejumlah wang yang masuk ke akaun peribadi Datuk Seri Najib yang pada awalnya dikatakan satu derma keluarga diraja Saudi kepada beliau, tetapi akhirnya dibuktikan wang itu adalah dana 1MDB. Hakim Yang Arif Datuk Colin memutuskan bahawa pihak pendakwa telah berjaya membuktikan kes dan mendapati Datuk Seri Najib bersalah dalam kesemua tuduhan itu. Setakat ini, mahkamah masih belum menjatuhkan hukuman terhadap Datuk Seri Najib dan telefon saya berbunyi setiap beberapa minit sekarang kerana pihak media mahu mendapatkan komen dan reaksi awal saya. Sebab itu, saya fikir lebih baik kalau saya sampaikan reaksi itu di sini. Kes 1MDB sebenarnya berlarutan 15 tahun. Dari awal tahun 2010, apabila keraguan mengenai pelaburan 1MDB di dalam Petro Saudi mula-mula ditimbulkan hinggalah ke hari ini. Ia melibatkan banyak pihak dan satu penceritaan yang panjang selama 15 tahun. Sudah tentu setiap dari kita ada pandangan masing-masing. Mereka yang mengikuti bukti-bukti yang telah ditunjukkan kepada umum, baik semasa isu ini dibawa di luar mahkamah, sehinggalah apabila bukti-bukti dikemukakan di mahkamah, sudah tentu bersetuju dengan keputusan hakim pada hari ini. Mereka yang tidak bersetuju pula atas sebab-sebab mereka tersendiri, sudah tentu akan terus tidak bersetuju. Itu hak kita masing-masing sebagai seorang rakyat. Yang penting, kes 1MDB ini telah melalui proses yang penuh dari Mahkamah Rakyat sebelum Datuk Seri Najib didakwa hinggalah ke Mahkamah Undang-Undang. Perbicaraan ini juga mengambil masa yang panjang bermula dari tahun 2019 lagi. Selepas ini akan ada pula proses rayuan ke Mahkamah Rayuan hinggalah ke Mahkamah Persekutuan. Proses mahkamah yang seterusnya ini akan mengambil masa beberapa tahun lagi. Sudah tentu pandangan kita itu adalah hak kita masing-masing. Tetapi pandangan kita juga wajar disandarkan kepada tanggungjawab yang kita ada juga. Tanggungjawab sebagai seorang rakyat dalam menilai perkembangan kes ini, sama ada bersetuju atau tidak, perlulah berada di dalam garis undang-undang. Jadi sebaiknya kita teliti hujah penuh penghakiman Yang Arif Datuk Colin apabila ia dikeluarkan nanti. Elakkan apa-apa tuduhan yang tidak berasaskan atau tidak merujuk kepada hujah penghakiman itu kerana ia boleh melanggar undang-undang dan boleh menghina mahkamah. Kemudian tanggungjawab sebagai seorang insan dalam kita menilai kes ini, wajarlah kita menghadam keseluruhan maklumat. Gunakan akal kita, kewarasan kita dan juga hati nurani kita. Setelah melalui proses ini, sebagai seorang manusia yang telah menggunakan hak kita secara bertanggungjawab, maka damailah kita dengan apa-apa kesimpulan yang kita buat secara peribadi. Hak untuk terus membela Datuk Seri Najib oleh mana-mana pihak asalkan berlandaskan undang-undang, itu hak mereka. Hak pihak lain pula untuk bersetuju dengan keputusan dan perkembangan kes setakat ini, kita juga wajar hormati kerana itu hak mereka. Tidak ada sesiapa yang boleh cuba memaksa pihak yang lain untuk mengikuti pandangan mereka. Kerana kes 1MDB ini tidak boleh dipadamkan sampai bila-bila, dan apapun pengakhirannya kelak tidak akan mendamaikan
pihak-pihak yang bertembung dan bertentangan. Kes 1MDB memang satu kes yang divisive, kes yang memecah belahkan rakyat Malaysia, kes yang mengejutkan, kes yang penuh emosi. Jadi terpulanglah kepada setiap dari kita untuk mencari ketenangan agar akhirnya generasi akan datang boleh mendapat iktibar dari episod 1MDB yang panjang ini. Saya pasti setiap dari kita yang mengikuti kes ini ingat di mana, pukul berapa, kita tengah buat apa. Setiap kali ada perkembangan besar kes 1MDB sejak 2010. Saya ingat masa dan ketikanya saya dijatuhkan hukuman penjara 18 bulan bersabit kes 1MDB seawal November 2016. Saya ingat apabila rayuan saya ditolak dalam kes itu Ogos 2017 dan terpaksa menerima hakikat kemungkinan besar saya akan ke penjara. Saya ingat perbincangan dengan isteri saya supaya beliau berhenti kerja serta-merta agar masa berbaki beberapa bulan yang ada, isteri dan anak saya ikut saya berkempen ke seluruh negara. Kerana itu mungkin bulan-bulan terakhir yang saya ada bersama mereka sebelum ke penjara. Saya ingat apabila papan tanda elektronik di London memaparkan berita saya dijatuhkan hukuman penjara kerana mendedahkan laporan audit 1MDB. Di antara tahun 2013 hingga 2020, saya menulis 123 artikel dan pendedahan mengenai 1MDB. Semuanya masih ada di blog saya dan boleh dibaca di rafiziramli.com/kategori/1MDB. Jadi saya faham yang semua pihak ada emosi masing-masing. Damailah kita dengan emosi itu. Yang penting, jangan sesekali kita benarkan perkara yang sama berulang di masa hadapan. Dan jika kita perlu terus menegur, walau rimas macam mana pun, kita wajib terus bersuara kerana cukuplah ada hanya satu 1MDB dalam sejarah kita. Anda tentukan yang mana UMNO, yang mana DAP. Ini musim perayaan dan musim cuti, tetapi ahli politik tidak dipengaruhi cuti atau perayaan. Kalau ada isu yang perlu bertekak, mereka akan tetap bertekak. Jadi 2-3 hari ini kecoh episod sindir menyindir, ugutan, balas-membalas di antara UMNO dan DAP. Saya tak mahu ulas panjang sebabnya video berikut ini telah pun ulas panjang mengenai perkara itu. Mohon tonton video dan tentukan yang mana UMNO, yang mana DAP. Terima kasih kerana telah menyokong Sadomain Channel. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, sila subscribe dan share.